Korang tahu tak, daripada kecil lagi aku nak jadi Spiderman! Ya! Okey, kalau korang beli Spiderman web shooter ni, korang akan dapat 3 butir peluru dia. Satu aku dah letak kat sana, satu lagi kat tangan aku ni, lagi satu yang aku pegang ni lah. So, korang just tolak, korang boleh simpan dekat situ. So, yang first peluru ni dia ada tali. Dan tak lupa juga dapat glove glove Spiderman tu dapat sekali. Okey, jom aku masukkan dan aku akan try tembak kotak dekat depan aku tu. 1, 2, 3. Ya, aku berjaya. Adakah aku Spiderman yang sebenar? Okey, lepas ni kalau korang malas nak buka icebox sekalipun, korang boleh guna spider web ni. Korang tengok ni, aku pakai ni. Pap! Aku tembak dia. Okey, lepas tu tarik buka. Nampak ni betapa pemalasnya. Tapi sebenarnya mainan ni untuk anak-anak tau. Kau yang bapak-bapak geram tengok video ni dah kenapa? Kau orang belilah untuk anak-anak korang. Korang pun boleh main sekali. Dengan harga bawah RM10, korang dah boleh bahagiakan anak-anak korang ataupun korang sendiri. Okay, so mana nak dapatkan? Boleh dapatkan dekat bag kuning saya. Okay, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.